Yang mana bil elektrik 300-400 tu macam saya tengok, saya guna dua aircon geng. Satu dekat sini dekat ruang tamu, satu lagi dalam bilik ya. Sebelum ni bil saya 300-400, tengok yang terbaru okey ni. 9 Februari 2026 ya. Sebelum ni tengok berapa. Dah tinggal 153 saja sekarang. Sebelum ni 300-400. Boleh baca komen, tengok review dekat Bit Kuning ni. Saya dah tampal sekali komen-komen ni. Korang boleh baca ya. Cara nak guna dia mudah je. Ingat, letak power factor saver ni pada plug utama ya. Direct. Jangan letak pada extension. Okey, jangan letak pada extension wire. Letak plug direct macam ni, on sahaja. Okey, memang mudah. Macam saya beli 3 terus ya. Saya beli 3 terus, saya letak dekat ruang tamu satu, dalam bilik satu, dekat dapur satu. Sementara harga tengah promo yang mana bil 300-400 tu nak jimat current, nak jimat duit, nak bayar bil, boleh dapatkan power factor saver ni geng. Harga tengah promo, dapatkan di Bit Kuning saya dekat bawah.